Hari ini Pak Su nak kongsi sikit tentang komunikasi sehala, ya, one way communication, ya. Komunikasi sehala ni berlaku apabila penyampai ataupun satu pihak menyampaikan maklumat ataupun mesej kepada pihak lain atau kepada penerima, dan penerima tidak memberi maklum balas, ya, kepada penyampai. Ya. Dia tak boleh tanya, tak boleh komen, tak boleh beri pendapat, ya, tak boleh bagi idea. Jadi komunikasi itu berlaku secara sehala sahaja, ya. Misalnya kalau hari Jumaat imam bagi khutbah, ya, kita jemaah kena dengar je lah, kan, ya. Kadang-kadang ada setengah cikgu atau pensyarah, ya, bagi kuliah, ya. Murid tak bertanya soalan, diam aja, ya. Kita dengar iklan dekat TV, dekat radio, kita baca email, ya. Jadi kita tak sebagai penerima kita tak boleh bertanya, tak boleh bagi pandangan, tak boleh bagi maklum balas. Itu ialah komunikasi sehala, ya. Apakah kekuatan kebaikan komunikasi sehala? Yang pertama, dia mudah dan cepat. Yang kedua, penyampai dapat mengawal mesej yang nak disampaikan. Yang ketiga, dia sesuai untuk kelompok yang besar, ya. Namun begitu, komunikasi sehala ni ada kelemahannya juga, ya. Ada kekurangan juga. Misalnya, bila kita berkomunikasi secara sehala, misalnya kalau macam pada contoh tadi lah, cikgu ke pensyarah tu, atau mak kat rumah, bapa kat rumah, ya, bagi penerangan, bagi arahan, ya, dan orang lain tak boleh tanya. Ya, maka satu, ya, perkara yang boleh berlaku ialah mesej, ya, mungkin disalah faham, disalah tafsir, ya. Penerima mungkin membuat tafsiran sendiri yang mungkin berbeza dengan apa yang dikehendaki oleh penyampai, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penerima ataupun orang yang menerima mesej tadi jadi pasif, ya. Mereka tak boleh bagi pendapat, tak boleh bagi idea, tak boleh bagi pandangan, ya. Dan yang ketiga, mungkin penerima akan menjadi bosan, kurang motivasi, ya, kerana mereka kurang keterlibatan, ya, dalam proses komunikasi tadi, ya. Itu dia. Jadi bila kita berkomunikasi, ya, menggunakan kaedah sehala ni mungkin sesuai pada ketika-ketika tertentu. Misalnya kecemasan, ya. Misalnya kalau ada kebakaran, ya, kita kena bagi arahan dan orang kena dengar arahan dan ikut. Kalau tidak, berlaku masalah atau malapetaka yang lebih besar, banjir dan sebagainya lah, ya. Jadi ada keadaan di mana komunikasi sehala itu boleh dilakukan. Tetapi dalam komunikasi kekeluargaan, sosial, ya, komunikasi sehala ataupun dalam pembelajaran, komunikasi sehala mempunyai batasan tertentu, ya. Itulah yang Pak Su nak share hari ini, iaitu komunikasi sehala. Jumpa lagi. Terima kasih.